Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak buat video mobile. Dah lama tak main ni, lama tak buat video kan. Nah, ini nak buat lah video ni. Apa pun jangan lupa like dan subscribe guys. Sebab subscriber kita dah 57. Jangan lupa subscribe lagi. Ini dah buat video dah. Sorry lah kalau suara saya tak dengar sikit sebab saya tak pakai mic. Saya nak main keeper pahlawan. Okay, yang ni kita ni tadi saya dah selesai sikit. Jadi saya nak main yang ni. Saya selesaikan ni dulu. Okay. So tekan. Lepas tu kita main ni. Nanti korang boleh lah tengok kat sini. Korang main FC Mobile macam ni lah jadinya. Ataupun jadi lain. Kita nak lawan hero ni. Hero pahlawan tapi nama dia sebenarnya hero. Okay. Skill guys. Lari. Dah menang lah guys. Tengok. Easy peasy guys. Nombor 4 tu guys. Shooting padu tu. Tengok guys. Wow. Memang mantap lah. Okay, jom kita. Saya suka yang ni. Wah, dapat pun. Dapat sedikit. Saya dah lama tak dapat sedikit. Dalam video lah. Bukan dalam game. Okay. Subscribe ya guys. Wah. Itu kasih Chan guys. Itu kasih Chan. Tu Chan. Kau nampak tak saya kasih Chan di Chan je. Ini kan Maicon kan. Nanti saya akan buat yang tu Maicon juga. Ni botak lah. Apa benda ni botak? Okay. Kita relax je guys. Kita relax. Okay. Mana? Ni Maicon. Ni saya ada Maicon. Jangan ingat saya tak ada Maicon. Kita watch macam ni. Tu je. Oh. Waduh. Nanti saya belilah. Nanti kalau ada lagi video saya buat lah. Saya buat apa tu? Saya main lagi FC Mobile. Saya beli pahlawan. Wah, dibuat. Acah-acah jatuh. Gila. Okay. Sudah faham. Easy je korang main siapa ni. Kalau lawan snake. Masuk. Dapat. Macam tu. Wah. Jangan sekejap. Mana tu mereka ada? Saya ada stem guys. Ni kaya tu. Okay, kita nak dapatkan Maicon. Saya sebenarnya tak tahu lagi nak beli apa. Cuba korang komen saya nak beli apa. Ada guti kan, ada macam baru. Kan.
Okay. Dah habis. Okay. Dah habis lah permainan. Okay. Ni paket pahlawan kita akan dapat ni. Lepas tu kita claim ni. Saya claim. Claim lah macam biasa kita main. Macam ni lah. Macam ni kita kumpulkan yang ni. Sekarang ni saya nak macam ni. Sebab kenapa? Korang boleh dapat yang ni. Pahlawan dapat 2. Token pahlawan. Hebat lah. Cuba korang komen. Kalau nak main apa-apa lagi, komen. Dan jangan lupa like. Like dan subscribe. Buang waktu lah. Tak banyak. Saya suka buat macam ni. Kalau korang tekan yang atas tu, korang takkan dapat yang tu. Kalau korang asyik pilih yang tu atas je. Korang tak dapat lah. Yang tu. Ni senang je. Alamak. Aduh. Alah, kasih macam tu. Aduh, apa ni? Pada tuang. Saya saja je buat itu tadi. Nak. Okey. Ada adik saja sekejap. Okey. Ada benda yang sibuk tadi. Okey, kita teruskan permainan pula. Kita teruskan claim hadiah. Okey. Lepas tu kita tekan ni. Kalau kau nak dapat yang pahlawan 10 token tu, kau kena tu. Dapatkan apa? Yang warna merah tu. Yang tadi saya tunjuk tak. Nanti mesti ada ni. Yang ni, yang merah ni. Sebelah biru merah ni, token energi. Nah, itulah yang korang kena kumpul banyak-banyak. Kalau atas guna merah je. Kalau korang nak pilih atas lah. Ni saya pernah main, senang je. Aduh. Sengit lah pula baling. Baling pula sepak. Tengok. Style. Aduh. Kena. Badak. Aduh, apa ni? Sekejap ya. Kita relax. Aduh. Tak relax lah guys. Tak relax. Aduh. Yes, dapat. InsyaAllah dapat. Masya Allah. Dapat. Ni susah sikit lah nama FC Mobile ni. Okay. Nanti saya tunjuk macam mana yang kesusahan dia. Paling kesusahannya. Okay. Ini saya tak boleh. Nanti kena guna air. Saya akan pilih bawah. Saya akan pilih bawah je. Apalah. Sebab biru banyak lagi guys. Yes, dapat merah. Dapat merah guys, dapat merah. Yes, dapat merah guys. Dapat merah lagi. Ni dia nak korang nak mana? Kalau saya nak ni lah sebab ada orang-orang. Saya okey je dapat tu. Korang kena cukupkan 5. Kalau tak cukup tak boleh.
Jadi inilah hasil bila saya dah kumpul lama-lama. Nampak? Saya nak beli. Nanti ada dulu korang komen kat bawah ya. Korang komen kat bawah. Nak beli apa? Saya nak beli ni. Kalau korang nak beli yang ni, kena cukupkan 180 token pahlawan. Okay. Ini saya tunjuk betapa susahnya untuk main game FC Mobile ni. Sikit susah. Bagi saya cepat sikit lah. Boleh tahan tu. Handle lah sikit. Okay ni. Kiprah Beckham. Okay. Korang tengok kat ini. Ini memang susah. Tapi kalau orang-orang yang pro player boleh lah. Dia settlekan hendak ni. Ini saya tak boleh settlekan. Yang ni saya nak dapat yang ni. Tapi malas lah. Sebab susah sangat. Ni susah. Ni pun susah. Saya baru je selesai. Tapi dah lama lah saya tak main ni. Lepas tu yang ni. Lepas tu koleksi. Okay, korang nak tahu koleksi. Saya dah dapat yang ni. Korang tengok kan. Tadi dekat tim saya ada ni kan. Ini yang dengan Beckham 2 ni. Beckham 4 ni tak guna. Memang tak guna sebab dia lemah. Sebab saya waktu saya dah dapat yang ni. Betapa susahnya nak main FC Mobile ni. Lepas tu kita ada yang ni, yang terbaru. Tapi dah lama dah baru. Tapi saya malas lah sikit nak main. Susah sikit lah. Ni kena kumpulkan 200. Okay. Pasar. Kita pergi pasar. Pergi pasar salah. Patutnya kita kena pergi tempat lain. Yang ni. Toko. Lupa pula. Okay. Saya nak tengok-tengok dulu. Tengok dulu jap. Jap. Saya nak beli yang ni. Sekejap. Okay guys. Sorry ada kesalahan tadi. Kita dah kumpul bendera apa tau ni. Kat atas ni dua wow. Sekejap 26,000 Kau nak beli ni ke tak nak? Kalau korang nak beli ni, korang komen. Komen je. Komen. Kalau saya tengok tak ada siapa komen, saya beli je tu. Sebab saya dah sebab saya malas nak tunggu korang. Sebab korang tak subscribe. Korang kena subscribe sekarang. Kita kena beli yang ni. Saya nak beli baju ni guys. Tapi macam tak balus sikit lah. Ni tengok. Kosong guys. Saya taklah orang miskin sangat. Tapi bolehlah orang hebat sikit. Saya nak dapatkan ni. Saya dapatkan ni. Banyaklah duit korang. Bukan babak lah. Jom saya nak ambil baju ni. Jom kita dah beli baju. Okay. Salah pula. Saya tekan. Salah. Asyik salah je bang. Okay guys, sampai di situ saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tekan button ni subscribe di bawah. Dan saya kelab Juventus. Sebenarnya saya Real Madrid. Okay, dah lah. Bye. So, jumpa di next video. Bye.